Detik kepulangan seorang figura. Dalam minggu pemergiannya, nama Bung Mokhtar Radin kembali meniti di bibir rakyat. Bukan kerana politik, tetapi kerana kisah kebaikan yang selama ini tidak pernah diceritakan. Di kampung, di Sabah, di Semenanjung, satu demi satu kisah lama muncul kembali. Ada yang pernah disimpannya bertahun-tahun, kini akhirnya terbongkar. Kerana bagi mereka, arwah bukan sekadar ahli politik. Dia manusia yang selalu diam-diam berbuat baik. Budak miskin yang diberi harapan. Salah satu kisah paling banyak diceritakan selepas pemergiannya. Seorang pemuda berkongsi, kalau bukan kerana Bung, mungkin saya tak sekolah sampai habis. Mengimbau kembali tahun-tahun kecilnya. Setiap hari, berjalan berkaki ayam ke sekolah. Ibu bapa tidak mampu membelikan kasut, apatah lagi yuran. Suatu hari, semasa lawatan program masyarakat, Bung ternampak budak itu duduk di hujung dewan, menyorok kaki di bawah kerusi. Bung tanya perlahan, kenapa kaki kau luka? Kau tak pakai kasut? Budak itu tunduk, tak sempat dia jawab. Bung minta pegawainya pergi beli kasut baharu. Bukan satu, dua pasang, termasuk beg sekolah dan botol air. Dan seminggu kemudian, dia selesaikan pula bayaran yuran sekolah setahun. Budak itu kini sudah bekerja tetap dan setiap tahun dia masih menghantar ucapan terima kasih pada arwah. Tajaan pendidikan secara senyap. Ramai tidak tahu Bung Mokhtar sebenarnya menaja beberapa pelajar kampung tanpa pernah menghebohkannya. Bukan satu, bukan dua, tetapi berbelas orang. Kisah mereka semakin banyak muncul selepas hari kematiannya. Ada pelajar universiti berkata, arwah selalu pesan jangan bagi tahu siapa bantu kau. Yang penting kau berjaya. Ada yang ditaja tambang kapal terbang untuk mendaftar universiti. Ada yang dibantu bayar deposit asrama. Ada yang diberikan laptop. Bung tidak pernah rakam, tidak pernah masukkan ke media, tidak pernah guna untuk ceramah politik. Dia cuma kata, kalau kau pandai, kau belajar, tugas saya bantu sampai habis. Derma di kampung antara malu dan penghargaan daripada kisah janda tua kepada ibu tunggal, kepada pakcik yang sakit buah pinggang, semuanya sama. Bung datang diam-diam, bantu diam-diam, balik diam-diam. Seorang wanita berkongsi, masa rumah saya terbakar, arwah datang tengah malam. Dia tak hantar orang lain, dia sendiri turun. Dia bawa tilam, barang dapur dan sedikit duit belanja. Semua dilakukan di luar perhatian media. Kata seorang penduduk kampung, orang nampak dia garang. Tapi kalau ada orang susah, dia yang paling cepat sampai. Seorang pemandu menyimpan rahsia. Seorang bekas pemandu mendedahkan sesuatu yang tidak pernah diceritakan selama ini. Katanya, setiap bulan, arwah asingkan sebahagian gaji untuk sedekah. Tapi, dia tak nak orang tahu. Kadang-kadang, dia suruh pemandu menghantar barang ke rumah-rumah tertentu. Bung pesan, jangan ambil gambar, jangan beritahu siapa yang hantar. Cakap je ada orang demakan. Mereka pergi ke rumah usang mencari keluarga yang tidak cukup makan. Bung tidak pernah mahu nama disebut. Antara politik dan hati seorang manusia media sosial, ramai mengingati sisi garang dan tegas Bung Mokhtar. Tetapi selepas arwah pergi, muncul satu naratif baharu. Naratif kemuliaan, bukan kontroversi. Ramai yang tiba-tiba terbuka hati berkongsi. Pengantin muda yang dibantu selesaikan mas kahwin. Anak yatim yang dibelikan pakaian raya. Orang sakit yang dihantar rawatan bajet pengurusan jenazah kampung yang beliau sendiri bayar. Seorang ketua kampung berkata, kalau masalah orang kampung, arwah tak pernah tolak walaupun waktu itu tengah sibuk. Kisah malam terakhir.
Ada satu kisah yang dikongsi oleh individu terdekat arwah. Pada malam sebelum pemergiannya, Bung sempat bercakap tentang hal-hal kebajikan. Dia risau tentang satu keluarga yang rumahnya hampir roboh. Dia pesan kepada pegawai, pastikan esok kita selesaikan, jangan tunggu lama. Tetapi esok, dia pergi meninggalkan dunia ini. Keluarga itu akhirnya tetap menerima bantuan kerana amanatnya. Warisan yang tidak tertulis. Orang boleh cemuh politiknya, orang boleh persoal keriernya, orang boleh bercakap mengenai apa yang tertulis di media. Tetapi kebaikan yang tidak pernah diminta untuk disiarkan menjadi saksi paling jujur terhadap siapa dirinya. Kadang-kadang kebaikan manusia bukan diukur pada apa yang kita lihat di depan kamera, tetapi pada apa yang dia lakukan bila tiada siapa yang sedang memerhati. Bung Mokhtar mungkin akan dikenang dengan pelbagai pandangan, tetapi bagi mereka yang pernah disentuh oleh kebaikannya, dia bukan sekadar ahli politik. Dia adalah orang yang tak pernah biarkan orang susah bersendirian. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.